Tak rasanya I tak rasa apa-apa berdendam pun pada Kak Bia, Kak Mila dengan Cik Bia. Taklah, I dah maafkan diorang. I'm okay. Okay. Love you too. Bye. Kenapa ni? Babe, kau tahu tak? Selama ni, yang cemburukan aku, yang fitnah aku, kakak-kakak ipar Ska. Serius lah, babe. Serius lah. Serius? Habis selama ni yang burukkan nama baik engkau, yang buat fitnah pasal engkau, diorang ni? Ya. Padan orang cakap, biras dari neraka memang wujud. Cuma kita je tak nampak, tak perasan. Padahal kat depan mata. Sebab depan kita, alim, cakap lemah lembut, itu semua. Padahal kat belakang kita, talam dua muka. Tak boleh jadi, babe. Kena ajar. Kena ajar. Dah lah, babe, aku tak nak fikirlah, babe. Jomlah. Jom. Kita pergi cari tempat untuk buka puasa. Aku tak nak fikir benda ni lah. Kak, sekarang ni... Kak! Sekarang ni semua persoalan dah terungkap. Apa rancangan Kak sekarang? Tak ada rancangan benda pun, Mah. Sekarang ni Kak tunggu je lah. Isteri Kak balik. Macam pungguk rindukan bulang. Benda jadi pungguk. Pergi je lah terbang. Dekat orang yang tersayang. Mah. Mama bagi Kak pergi ke Joanna? Kak, Johanna tu tengah mengandungkan cucu, Ma. Dia lebih perlukan Kak. Pergilah. Sungguh? Sungguh. Betul? Masih, Ma. Sama. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang buat apa tu? Tak apa-apa, I baru habis my school work. You, kat mana? I dekat rumah Mama lah. Kat mana lagi? Sayang rindu I tak? Of course lah rindu. Oh. Kalau saya rindu dekat I, biasanya saya buat apa? Usually, I akan pejam mata I and then I imagine you dekat depan I. Oh. Okey, apa kata kita buat macam ni? Apa kata kita sama-sama tutup mata. Sayang tutup mata, I tutup mata. Lepas tu, sayang cuba bayangkan I dah ada dekat Amsterdam depan mata sayang. Okay. Sayang, sekejap ada orang datang sekejap. Tak ada orang pula. Pelik je. Oh my god. Sekejap. Surprise. Are you happy? Is that you? Are you real? Yes, I am. I'm shocked. Come, take it. To be honest, hari-hari I pun harap it's a miracle.
Dan bila I nampak you jalan dekat sini, I rasa macam doa I makbul. Entahlah sayang. Baru beberapa hari tak jumpa you pun dah rasa rindu macam ni. Ini lagi-lagi bila dapat tahu yang you pregnant. Lagilah I risau. I'm so sorry. I tak sepatutnya rahsiakan semua itu dari you. Sepatutnya I bagi tahu you and share the happy news with you. It's okay. Tak apa, benda pun dah lepas. Tak payah fikir benda tu. Sekarang ni I bersyukur sangat yang Allah bagi kita zuriat. Lepas tu I nak doa banyak-banyak supaya sayang dengan baby dua-dua sangat. Benda ni? Kita orang minta maaf, Ma. Kita orang dah menyesal. Kita orang janji kita orang takkan buat lagi, Ma. Ya, Ma. Maaflah. Maafkan kita orang, Ma. Kita tak buat lagi. Semudah itu, Ingat cukup. Setakat nak minta maaf je. Dah mudul ni hancurkan kebahagiaan keluarga kita ni. Semudah itu nak minta maaf dengan Ma. Semudah itu kan Ma nak kena maafkan mudul ni. Kalau Ma tak nak maafkan kita orang terpaksalah balik ke rumah. Maafkan kita orang. Ma. Mudul ni kena bersihkan nama Johanna. Apa yang Mudul dah buat, mu kena buat sesuatu. Bersihkan nama dia. Bagi tahu semua orang kampung ni, Johanna tak bersalah. Ma cakap je. Ma nak minta kita orang buat apa, kita orang buat, Ma. Betul ke ni? Betul boleh buat? Bagi tahu kat semua orang kampung, Johanna tak bersalah. Selama ni Johanna difitnah. Selama ni Mudul yang dengki ke dia. Boleh buat gitu? Apa yang Musai bawakan selama ni tak betul. Boleh? Boleh buat gitu? Tapi, Ma, kalau orang kampung pulangkan kita orang macam mana? Masa Mudul fitnahkan dia, burukkan dia, sampai orang kampung semua pulaukan dia, Mudul tak fikir pun. Tak fikir langsung perasaan dia. Itu je syarat dia. Kalau korang boleh buat apa yang Mama cakap, baru Mama boleh maafkan Mudul. Kalau tidak, jangan harap. I betul-betul tak sangka orang yang buat I macam tu adalah Cik Bia dengan Kak Mila. I feel so betrayed. I betul-betul ingatkan diorang tu ikhlas terima I dalam family you. Tak apalah sayang. I pun tak sangka yang Cik Mila dengan Kak Bia sanggup buat macam tu. Sebab I dah anggap dia macam kakak I sendiri. Tapi semua ni jadi pun sebab dia orang cemburu dengan sayang. Tapi I tak ada niat pun nak rampas kasih sayang mama dari diorang. I tak ada niat pun nak singkirkan diorang. You know, I'm just trying to do my best to be the best menantu untuk Mama. Tu je. Ya, I tahu. I tahu you tak buat apa-apa salah pun. Sebab tu Mama sayang sangat dengan you. Sebab dia tahu you ikhlas. Betul lah orang cakap. Penyakit hasad dengki ni memang bahaya gila. Lagi-lagi dalam family. Sebab orang yang ada perasaan tu, dia akan buat apa-apa je untuk jatuhkan orang lain. Just untuk puaskan hati dia je. Betul? Macam tu lah lumrah hidup sayang. Macam mana baik pun kita dengan orang,
belum tentu orang tu akan balas dengan kebaikan. Betul tak? Tapi apa-apa pun, saya bersyukur sangat. Masalah ni pun dah settle. Kita dah tahu dah siapa yang buat benda ni. Cuma itulah, Kak Mila dengan Cik Bia tu ada tanggungjawab yang besar sangat untuk dia bersihkan nama sayang. Macam mana Mama lepas dapat tahu semua ni? Ya, Mama memang kecewa lah. Dia lagi kecewa bila dia dapat tahu yang Kak Mila dengan Cik Bia yang buat. Ma? Oh, ni bau tu. Ma? Ma, Ma tak payahlah gerisah pasal Biah dengan Milah tu. Kami pun dah nasihat dah dia orang dua tu. Ma, Biah dengan Milah kabur dah ke kita, Ma. Kabur ke kita, nak bersihkan nama Joanna tu. Sebelum raya ni tu. Oh, jadi, insyaAllah lah. Benda ni akan selesai lah sebelum raya ni, Ma. Bersubiman lah, Ma. Ingatkan sambut raya tahun ni Ma boleh sambut dengan tenang. Dengan harmoni. Tapi tak sangka. Jadi gini pula. Rasa tak ada makna apa-apa. Macam tak raya. Ma rasa kosong. Ma, anggaplah ini adalah ujian untuk kita. InsyaAllah, dengan ujian dugaan ni, keluarga kita akan lebih rapat. Betul. Mana? Betul. Saya bimbang lama. InsyaAllah, lepas ni semuanya beres belaka. Baik-baik aja. Nyamuk. Mama sudah lah. Kita nak pasal berita ni dengan Nom. Ikut suka mu lah, Sok. Jangan sampai terbakar rumah Mama. Dah. Dok. Kalau terbakar, kita beli rumah baru ke Mama? Oh, tahun lepas rumah nak bakar pasal mu. Ya ke? Oh. Udah ingat kita. Lagu raya sekali, Mak. Ha. Selamat Hari Raya. Ten 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 ten. Loh. Abang lah ni raya tak risau sangat. Selang. Abang risau lah ni perasaan Mama. Abang tak asyik tengok perasaan Mama tu dia sedih-sedih raya tahun ni. Ya, Long. Yalah, memandangkan tahun ni, kita berdua je raya dengan Mama ni, Long. Jadi tanggungjawab kita lah untuk hiburkan hati dia raya nanti. Oh. Tapi, Long, Mila dengan Biar gua mana, Long? Gini, Kak Milah mu dengan Kak Biah tu, mu kena tegah kali ni. Mu jangan beri muka pada dua orang itu. Mu kabar pada dua orang itu, biar dua orang itu bersihkan nama Joanna balik. Kan, Dok? Faham? Faham, Long? Oh, maknanya seterusnya ni, kita kena pergi jumpa, maknanya bersama-sama. Mama, Biah, Milah bersama-sama dengan Mama raya tahun ni. Bijak. Alhamdulillah. Bijak. Lagu tu lah. Gana-gana pun kita ni balas dalam keluarga pun. Lama-lama bahaya juga. Ya, Long. Kita jangan ego je. Sungguh. Betul. Baik tak? Faham. Orang tua kata benda bak kata pepatah. Cari bulu ayam lama-lama jadi satu kok. Nak tang apa pula cakap kok? Bulu ayam. Oh, belayar. Dari teng. Bu aku ingat. Bukan tu sheltok. Oh. Natang. Pasal Mama, abang tak boleh buat gana. Abang tak boleh tolong. Pandai makan, pandailah sipang. Pandai buat jahat, pandailah betulkan balik. Tapi macam mana, Abang? Mila dengan Biar ni dah buntu tau. Cari jalan macam mana nak bersihkan nama Joanna. Kalau dah terajak perahu tu bolehlah undur. Kalau dah terlajak perbuatan tu, nak
Ustaz. Tahu pun. Kerana mulut, badan binasa. Keluarga pecah belah. Awak ingat benda ni kecil ke? Abang. Mas nak buat macam mana? Tolonglah Mila. Sekarang ni zaman internet. Zaman media sosial. Macam mana awak sebarkan fitnah pasal Joanna? Lagu tu lah awak kena bersihkan nama dia balik. Macam mana ni Mila? Mama suruh kita bersihkan nama Joanna, cakap dengan orang kampung. Itulah biar. Kalau nak cakap seorang-seorang, memang sampai hari tahun depan pula tak habis. Takkan kita nak cakap seorang-seorang. Kita kena buat sesuatu ni. Ni. Mila ada idea. Kita buat sidang akhbar. Kita postlah dekat media sosial. Kau ni kadang-kadang kan tak boleh. Bahaya kalau kita buat macam tu. Kalau kita buat sidang akhbar, bukan aja orang kampung tahu. Satu Malaysia tahu. Satu dunia tahu. Sampai ke planet Marikh. Tidak! Habis macam mana? Macam mana buat ni? Ni, biar. Ya! Mila dah. Sini nak. Sini nak. Pandang mana? Sekejap. Tak dulu sini. Pandang sini. Sengit-sengit. Betul kan ni? Betul kan? Okey. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tekan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mina, Jebon dan rakan saya Kia Leman dengan rasa rendah diri ingin memohon maaf kepada Puan Joanna iaitu menantu maklum dari Amsterdam kerana kami berdua telah memburukkan namanya dan memfitnahnya. Joanna tidak pernah berniat untuk menggatal pun dengan siapa-siapa lelaki di kampung ini. Tetapi kami ini cemburu dan memfitnah dia. Ayah ini aku baca. Ini sini. Bacalah. Kami jugalah yang telah mensabotaj perniagaan biskut Joanna sehingga ada penduduk kampung kena sakit perut, syirik-birik. Kita orang menyesal sangat dengan perbuatan kita orang dan berharap penduduk kampung tidak lagi memandang serong kepada Joanna. Terima kasih. Assalamualaikum. Padam. Sekejap. Okey dah. Mak harap-haraplah dengan video ni dapat membersihkan nama baik Joanna. Tapi lah orang kata luka memang boleh sembuh. Tapi parutnya takkan hilang. Mak rasa lepas ni perhubungan keluarga tak sama macam dulu lagi. Ma, kita sama-sama doakan yang terbaik. Kita buang yang keruh, ambil ejen ni. Ya, Ma. Mama tengok. Biar Mila tengok tu. Dia dah buat video mohon maaf dah. Jadi, biar dengan Mila tu nyesal dah apa hak dia buat tu. Dah gitu. Mak boleh je maafkan Biar. Maafkan Mila. Sebab
Walau apa pun, dia orang tetap nak tu, Ma. Tapi Johanna kan? Hati dia terlalu terluka. Kalau tidak, masa kan dia boleh buat semudah itu keputusan balik ke Amsterdam, lepas tu tinggalkan kakak. Itulah. Ma. Tu, siapa ada tu? Ma. Kita orang minta maaf. Kita orang dah buat apa yang Mama suruh. Teruk, Ma. Kita orang kena hentam dalam grup WhatsApp tu. Mama, Mia minta maaf. Mia minta maaf sangat. Mia janji dengan Mama. Mia tak buat lagi. Maafkan Mia, Mama. Kita orang janji kita orang takkan buat lagi. Kita orang janji kita orang akan jadi menantu yang baik untuk Mama. Ya. Mama maafkan itu. Happy sangat semua dah selesai. Haraplah lepas ni hubungan I dengan Kamila dengan Cik Bia semua baik-baik je. I really love them, you know. As my sisters. Baguslah kalau saya fikir macam tu. Jadi saya nak betul-betul maafkan dia orang. I rasa macam no point pun I nak balas dendam ke, rasa hasad ke, apa ke. It's not going to change anything. Plus to me, I feel like family is everything, you know. Saya tahu tak, saya beruntung sangat dapat isteri macam you. Walaupun you ni seorang yang degil, keras kepala, tapi you buat keputusan yang tak ikut hati you. And you seorang yang sangat matang. Dia kan keras kepala. Apa yang tak keras kepalanya sayang? Tengoklah you merajuk sampai mana. I tak merajuk. I datang sini untuk cari ketenangan. I need peace. Sayang, nak hari raya ni. You dah decide ke you nak raya kat mana? Saya dah lama dah buat keputusan sayang. Raya dengan you. Really? Tak menyesal? Kenapa nak menyesal? Tahun ni, tahun pertama yang kita akan raya sama-sama sebagai suami isteri. Takkan nak tinggalkan isteri I raya seorang-seorang. Ni, aku ada benda yang kamu ni. Kenapa? Sebenarnya, aku dah boleh kerja dekat majlis bandar orang dekat Kuala Lumpur tu. Ya dah. Yes! Alhamdulillah. Dapat juga kerja idamanmu, Jong. Pastilah, alhamdulillah. Aku syukur sangat. Tapi lepas raya ni aku tolak pergi ni. Jong, aku bahaya juga lagi naik Kuala Lumpur. Ya, dok mu. Iya. Aku mau kek lagi kerja kat Kuala Lumpur kok. Kek lagi boleh jumpa Dino kok. Boleh tak sangat ni. Kecil tak tangan ni. Seluas lautan aku akan tunggu mu ni. Yang penting dengan satu syarat. Syarat benda? Jangan nak panggil aku Jom. Dah nak panggil Jom, nak panggil benda? Mu panggil aku Jo. Jo? Jodohmu lah. Abang Jo. Oh, jangan gitu malu aku. Abang Jo. Aduh, cak. Abang Jo. Kejap. Abang Jo okey tak? Allah Akbar. Abang Jo? Dah. Abang Jo okey tak? Duduk sini. Malu. Tengok lagi. Abang Jo okey tak? Apa? Batuk-batuk oh. Batuk-batuk dia lah. Apa gitu. Malu kat orang tengok. Siapa tengok? Mana ada orang tengok? Aku tak suka. Bukan memang lebih lagi kau dengan si John tu ya? Salah ke mak ni kawan dengan John tu? Memang salah. Budak tu tak ada masa depan. Kalau kau nak berkawan dengan siapa tak kisah, berkawanlah. Tapi bukan dengan budak John tu. Ish, mak ni. John kan banyak dah berubah, mak. Memang dulu ia nakal. Tapi dia ni kan ia matang dah, mak. Sejak bila kau berkenan dengan dia tu?
Bila Ani kena rapat dengan ye, Mak. Ani suka kawan dengan ye, Mak. Ye selamatkan maruah Ani, Mak. Tapi aku tak suka. Budak tu bukan aja tak ada masa depan tau. Tak ada kerja. Besok bila kau kahwin dengan dia, tak silap kau ni makan pasir. Ataupun kau yang kena tanggung dia. Kenapa pula, Mak? Jong tu kan dapat kerja dah kat KL. Aku tetap tak suka. Kau jangan berkawan dengan dia lagi. Itulah you. Ada cakap dah makan kat rumah. You nak cakap makan kat luar lah. Sekarang ni kita makan atas bangku je. Sayang, I tak tahu pun kedai tu penuh. Okey? Tak apalah, at least I dah dapat berbuka kat sini dengan sayang. Lepas tu kita dapat tengok pemandangan yang cantik kat sini kat Amsterdam. Okey apa? Sayang, you beraya kat sini. Lepas tu Mama, macam mana? Dia okey ke? Mama okey lah kot. Entah. Sebab dia yang izinkan saya datang sini, teman saya. Alah, sayang janganlah risau-risau. Okey? Tapi bila you balik Terengganu? Mungkin dalam seminggu ke, lepas raya, 2 minggu ke. Tak pasti lagi. Sebab I rasa macam berat hati sangat nak tinggal you kat sini. Janganlah macam tu. You kan ada banyak tanggungjawab kat sana. Betul. Tapi you pun tanggungjawab I, sayang. Mesti like risau. You tak nak ikut I balik? Janganlah buat I rasa salah. I really feel bad. I gurau je. Tak adalah, I faham. Saya habiskan saya punya study, okey? Kalau Bia dengan Mila dok buat perangai, mesti aku dapat beraya dengan semua anak-anak, natu-natu, cucu-cucu aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Jagakanlah anak-anakku, cucu-cucu aku, natu-natuku, ya Allah. Terutamanya Azkar dan Johanna yang jauh dari aku. Cukup ke tu? Itulah, tanya Mama lah. Cukup ke tak? Ma, cukup tak ni? Ni. Cukup dah tu. Nanti ada tupak kepala tu. Allah ada campur banyak. Cukuplah ni Ni kalau Johanna ada, tentu dia seronok belajar buat tupak. Mama, kita orang pun menyesal
dengan apa yang kita orang buat. Kalau tak, dia mesti ada kat sini kan raya dengan kita. Apalah. Yang penting berdua dah menyesal dengan apa yang berdua buat. Tak ada manusia dalam dunia ni yang tak pernah buat silap. Jadi dari kesilapan tu kita belajar jadi manusia yang lebih baik. Ma, Joanna memang takkan balik raya ke? Dia khabar dengan Mak. Dia nak habiskan ngaji dia dulu. Sebab tu Mak izinkan kakak balik. Dia raya dengan dia sana. Taklah dia raya seorang-seorang. Siang dia. Sam, nanti ikut I pergi photoshoot, okay? For all the Malaysian students. So every year during Raya, we have this thing where we gather and then kita buat photoshoot untuk buat ucapan, untuk hantar ke keluarga. Boleh? Tapi I bukannya student dari Malaysia. Tak apalah. Zul pun ikut sekali. Tapi baju Melayu dah bawa. Sampin tak ada. Sampin? Hang on. Papa suka pakai songkit ni. Tiap-tiap tahun, dia akan tempah songkit baru dari Terengganu. I miss him. I miss him too. I mengaku yang sebenarnya I datang sini, I nak pujuk you balik raya kat Terengganu. Tapi alih-alih, I pula yang beraya kat sini. Kenapa? You berubah fikiran ke? Tak adalah ubah fikiran. Tapi I rasa I nak raya kat sini dengan isteri I ni. So dapatlah I beraya macam seorang perantauan kan. Mama mesti tengah busy kan sekarang? Buat persiapan untuk raya? Kalau dekat Malaysia, dekat kampung I lah, usually kita akan busy 2-3 hari sebelum raya. Malam raya kita akan paling busy. Sebab esok raya. So, tak apa. Nanti pagi raya kita call Mama. Tak pun kita ambil video, hantar kat dia. Sini kita raya dekat sini. Ada satu cadangan. Cadangan apa? Ma? Mak. Esok nak raya dah. Seronoknya kalau Johanna dengan Azkar ada di sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Jagakanlah anakku. Azkar dan Johanna yang jauh dari mata. Saya tak dapat nak beraya dengan aku, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah. Gembirakanlah hati mereka, ya Allah, walaupun mereka jauh dari aku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Lindungilah seluruh keluargaku, anak-anakku, menantu-menantuku, cucu-cucuku, ya Allah. Kekalkanlah kasih sayang kami sekeluarga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah ampunkan semua anak-anakku, menantu-menantuku, ya Allah. Tak ada salah apa-apa mereka dengan aku, ya Allah. Ya Allah, ya. Aku mohon padamu hanya tolong jaga, lindungi anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenankanlah permintaanku ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Aku tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Main elok-elok. Jangan cocok-cocok ya, kawan-kawan. Main elok-elok. Baik-baik terbakar baju. Salam. Alhamdulillah selesai dah. Allah pelaknya malam terawih ni. Oh Anja. Wah apa tu? Ayang. Penat ni. Malah tolong. Sabarlah penat ni. Cikgu saya tolonglah. Okey. Long. Tapi Long, kalau malam-malam raya gini, kena ada kakak. Kakak tak ada. Kalau kakak ada, memang meriuh. Menjaga begitu. Macam mana? Ni. Benda mu kata tadi, Sok. Dok Ma. Usuk macam esok pagi macam teringin sangat nak makan kakak. Iting rasa ke? Sting ke gitu. Ni khabar tak? Kita raya esok pagi makan daging, ayam, ketupat. Ni apa ni kasih akak tiga rasa ni? Itu kenyang. Tak apa. Kita tolong. Bang, Kita tolong. sini abang. Ni. Rasa salah ni abang. Mana? Oi, habis. Habis. Tak pernah ada raya. Saya nak kena. Awak dah tua, tak payah nak raya. Tak apa. Kasih tak mau. Yeah. Balas. Tak lagi sini. Kasih tak mau. Sama-sama. Oh, Ma. Ma. Apa ni, bang? Ma ni. Tolong, Ma. Alah. Dari kecil sampai besar rumah juga. Oh, bila lagi nak manja rumah ni. Gimana? Sini. Dolah. Memang kita pakai suara pakar. Itulah. Oh, dia ni. Dolah seluar lain, baju lain. Mana seluar? Tahu lah. Tidak, seluar ni mana? Ada tadi letak kat dalamnya. Abang tak pakai ke? Muak ke? Ya Allah, abang. Seluar lain. Ada kat dalam lah. Tak apalah. Tak menyambuk. Mana. Okey. Mana? Okey, dengar. Kita ambil gambar-gambar ya. Kita ambil dulu, lepas tu dia lalu pula tukar. Mas. Sana. Belum ni. Sana. Sini. Sana cantik, abang. Sana. Apa nak background tu? Belakang kita tu, gitu. Gitu nama. Tak mahu tengok. Rapat sikit. Long, rapat sikit, Long. Oh, ya ni. Okey, Anja baik eh. Anja. Kita rapat sikit. Rapat sikit. Senyum molek. Apa? Okey. Ya. Sabar. Tak zoom je. Satu.
janji dong, Ahmad. Kali ni raya mesti meriah ya, Mat. Yang mana ni? Nak sembahyang ni. Oh, ya. Singkat tabir di balik bayangan.